Huzaifah berkata, wahai Rasulullah, kami berada dalam zaman jahiliyah dan kejahatan. Maknanya sebelum kedatangan Islam. Sebelum kedatangan Islam, mereka dalam zaman jahiliyah. Maka Tuhan datangkan kebaikan ini kepada kami. Maksudnya apa? Allah SWT datangkan Nabi SAW. Nabi SAW datang bawa agama. Mereka mula kenal Allah. Inilah kebaikan yang dimaksudkan. Terusnya Huzaifah berkata lagi, maka adakah kejahatan akan datang selepas kebaikan ini? Baginda SAW berkata, ya. Dan setelah zaman kebaikan yang Rasulullah SAW bawa itu, akan datang zaman keburukan atau zaman kejahatan. Dan nanti kita akan terangkan apa yang maksudkan dengan kejahatan tersebut. Saya berkata, adakah selepas kejahatan itu kebaikan? Baik, mula-mula zaman jahiliyah, kemudian zaman kebaikan, kemudian zaman kejahatan. Ini kejahatan yang pertama. Kemudian zaman kebaikan. Baginda sallallahu alaihi wasallam kata, ya, dan ia mengandungi asam.